14 November 1963, Majlis Perasmian Zoo Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Zoo Negara disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Hulu Kelang, Selangor. Idea bagi menubuhkan Zoo Negara, zoo pertama negara ini tercetus apabila kerajaan melihat minat yang tinggi dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu terhadap haiwan sewaktu pameran Malayan Agri-Horticultural Association diadakan pada tahun 1957. Sehubungan itu, pada 29 April 1961, satu mesyuarat diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur bagi menubuhkan Malaysian Zoological Society. Persatuan ini kemudiannya berjaya didaftarkan secara rasmi pada 2 Januari 1962. Bermula daripada itu, Malaysian Zoological Society berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan impian menubuhkan sebuah zoo di negara ini. Kerajaan Negeri Selangor melalui rundingan bersetuju memberikan tanah seluas 42 ekar di kawasan Hulu Kelang untuk dimajukan sebagai zoo negara.